Tahun 2000, 1 kilogram emas dekat tangan saya boleh beli rumah yang berharga RM35,000. Tahun 2025, 1 kilogram emas yang sama masih lagi boleh beli rumah yang berharga RM600,000. Dekat sini berat dia sama, tapi nilai dia makin lama makin meningkat. Kalau pada tahun 2000, tuan-puan simpan RM35,000 dekat dalam duit kertas sampai hari ni, memang susah sangat nak beli rumah. Maka tuan-puan simpanlah 25 tahun pun duit tu tetap tak boleh beli sebiji rumah. Sebab apa? Sebab nilai duit makin lama makin susut. Tapi emas nilai dia makin lama makin tinggi. Sebab itu untuk simpanan jangka masa panjang, kalau tuan-puan nak beli rumah, nak pergi haji, nak sediakan dana pendidikan anak-anak, seelok-eloknya tuan-puan simpan dalam bentuk emas saja. Sebab emas dikenali sebagai insurans kekayaan, maka ia dapat melindungi kekayaan kita daripada inflasi. Ramai orang tak tahu, nak memiliki 1 kilogram emas sebenarnya tak perlu pun nak beli terus sekaligus. Kita boleh beli emas dan kumpul emas dengan bajet minimal RM100 ataupun 1 gram. Menabung sikit-sikit dekat dalam akaun emas Gap Public Gold ni tuan-puan. Bila mana dah cukup 1000 gram emas dekat dalam akaun Gap, maka boleh pilih untuk keluarkan emas secara terus. Tapi andai kata siapa dekat sini ada bajet sekitar RM600,000 nak terus beli 1 kilogram emas secara full payment pun boleh, tak ada masalah. Public Gold ada stok. Yang nak saya bantu dapatkan emas-emas fizikal, maka boleh terus isi borang biru ataupun terus sujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan get tuan-puan dalam simpanan emas dengan Public Gold.